Okay, strike. Aduh. Okay, sekarang dah pukul 8 suku. Air jalan naik ya dekat Pulau Rimau. Tadi kami sebetulnya dah sampai pukul 7, tapi gelap lagi. So tak syok nak buat opening. So lepas tu kami bolehlah ikan. Dah 4 ekor dah, aku 2 ekor. Aku 3 ekor, adik seekor. Ebek dengan bluefin. So aku nak sambung mancing. So aku nak balik pukul 11 hari ni. Adik mungkin lewat sikit. Tapi ayak elok hari ni dan dah terbukti dah. Aku dah boleh strike 3 ekor tadi. First cast. Oh, harus laju juga. Kan? Aduh. Banyak Jeb. Kalau hang berani main jig kat bawah ni Jeb. Ha? Ayak elok oi. Dia dekat bawah ni je ni. No. Air, baru nampak warna air kan? Cantik color dia. Aku rasa ada bodong di bawah ni. Try yang dekat kau je. Dia nak cara strike noh. Tahu ah. Strike yang pertama GT kot.
Dia ebek. Kecil. Ebek saiz anjing lah. Allah. Ikan yang pertama. Dekat je dia ambil. Mantap. Tapi dia tolak ke kiri. Tolak ke mai okey lah. Sini ada BBGT bawah ni biasanya. Alah sangkut. Oi, kan. Macam GT. Oh. Bluefin. Sini susah lah nak naik ikan. Alhamdulillah. Wah kan bluefin ni. Dia bukan sifu, dia kena apa? Set yang tepat. Kita nak ambil bluefin, kita kena main anjing. Okey, ni bluefin. Bluefin lah. Salah satu bluefin yang paling besar aku pernah dapat lah. Cun. Tu dia. Biru dia tak nampak lagi. Tapi memang bluefin lah. Boleh jauh. Okey lah. Angkut tu lagi ni. Angkut ikan. Okay, strike. Aduh. Tak tahu lah rasanya.
Tengok rod aku. Lawa lah. CN King Anwar 1.4 lebih. Tak nak lagi yang main anjing. Ha? Rasanya okey, banyak batu sini, banyak batu. Tu dia nampak. Ebek. Alamak. Mantap. Depan ni lah. Padu. Dia dah pindah, aku duduk sana okey tak? Right. Hang nak senyap. Kaman Adip. Ebek ah. Hah? Ebek kan? Saya kecil tadi. Tu dia, plastik sekali angkat. Tambah berat tu. Tak lagi. Senyap je noh. Alah, lucu. Ha? Lucu. Bing dia curam. Pakai kasut getah dan stocking. Bismillah. Ni barang akal tu. Okey. Sini aku target talang lah. Tapi lama tak dapat gerut-gerut dah. Semalam ada yang batu 35 ni gasak juga depa. Ada gerut-gerut, ada ebek dan ada GT. Wah, ya laju. Oh, tak boleh ni, air laju. Banyak ni, boiling belanak. Okey, air laju. Okey. Kenapa tu ambil tu? Belanak kau ambil. Boiling dia ni. Tadi dia ambil, tak dekat. Ni boiling dia depan ni. Janganlah. Bawah ni kadang ada BBGT.
Laju sangat air. Laju tolak ke kiri. Aku takut di sini banyak batu ni, banyak karang. Takut kena. Tak boleh nak main kat bawah. Okay, sebab arus laju sangat, aku nak guna tadi dah main nudging macam tak sesuai lah. Dia cepat sangat pindah ke kiri. Arus laju, so aku nak main jig lah, micro jig. Dengan menggunakan Captain Guppy Candy 26 dan Ryobi Mini Monster 800. So aku pakai jig 10 gram. Ni paling jauh dia short sikit, tapi memang harus laju. Padahal apa, ni hari Sabtu lah. Pada hari Rabu Khamis hari tu air mati. So maknanya ni baru 2 hari lah air jalan, tapi dia dah laju harusnya pagi ni. Pasang naik ni. So talang nampak tadi tak ada. Nak carikan bawah lah, entah geruk-geruk ke, ebek lagi ke. Geruk-geruk aku lama lah tak dapat kat sini dah. So aku sengaja bawa rod apa ni, rod panjang ni, biar aku dapat boleh baling jauh. Aku rasa geruk-geruk dia makan jauh. Wah kan, oh dia baling jauh. Shock ni, baling jauh. Baling sana nanti hujung sampai kat sini ni. Jig 10 gram pun tak rasa sangat dia jatuh. Sebab ni apa, rod ni agak keras sikit, dia tak sensitif sangat. Tak rasa jig sampai bawah. Dia untuk target paling jauh dengan ikan-ikan yang saiz lah, baru rasa shock. Kalau ebek ke. Strike. Geruk-geruk dah agak lah. Lama tak dapat geruk-geruk sini dah. Aku rasa geruk-geruk ni. Hai, kerasnya rod ni. Tak karen sangat, tapi boleh paling jauh. Dia strike jauh tadi. Kan geruk-geruk. Alhamdulillah. Wih, lama aku tak dapat geruk-geruk sini ya. Ha? Lama tak dapat geruk-geruk sini dah. Jadilah. Penyu depan ni. Penyu depan ni. Penyu. Aku tak tahulah nampak dalam kamera ke tak, tapi penyu ni. Aku nampak dengan mata aku ni. Penyu. Dekatnya. Penyu. Yang apa tadi besar ni. Lalu depan sini. Oh, ada strike. Apa tu? Talang kena ekor. Kena ekor. Talang kena ekor. Okey, ikan tak makan, kami nak pindah. Boleh lah, dapat ebek 3 ekor, bluefin seekor. Geruk-geruk seekor. Angkat.
Naik, cepat. Kasih saya mudah licin. Abang anik. Tengok rod dalam tu. Naik dulu. Dah, mantap. Apa kalau tak nak ni?